Tapi kaki Hafiz macam berat. Macam ada benda pegang dia dari belakang. Aku paksa diri kuatkan tenaga, tarik dia sekuat mungkin. Tiba-tiba kami jatuh ke tanah. Bila aku pandang belakang, wanita tu dah hilang. Tapi kain putih tadi melayang turun depan kami. Kami terus lari ke kereta, masuk dan kunci pintu. Hafiz masih diam, tak cakap apa-apa. Aku cuba tenangkan diri. Lepas beberapa minit, dia baru buka mulut. Aku dengar dia bisik nama aku Azim. Dia tahu nama aku. Masa tu aku tahu kami bukan berdepan dengan hantu biasa. Ini bukan cerita dongeng. Ini betul-betul berlaku. Dan mungkin kami dah ganggu sesuatu yang sepatutnya tak patut diganggu. Lepas malam tu, hidup aku dan Hafiz tak sama macam biasa. Dia jadi pendiam, tak banyak bercakap dan selalu termenung. Kadang-kadang tengah makan pun, dia akan berhenti, pandang ke dinding, macam dengar suara yang aku tak dengar. Aku risau. Aku ajak dia jumpa ustaz. Tapi dia kata dia okey. Padahal aku tahu, dia jauh dari okey. 3 hari lepas kejadian tu, aku dapat mesej dari seorang perempuan